Ini dah tak perlu. Ini pun tak perlu lagi. Berada di atas bangunan yang sangat tinggi pun. Hari ini saya bebas. Kerana hari ini adalah hari terakhir saya bersekolah dan saya mengambil SPM. Saya bebas daripada dibuli dan saya bebas dari segala-galanya. Hari ini saya nak lepaskan bebasnya. Tingginya. Gayut saya. Ui. Saya sudah bebas, 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 bebas. Ada dengun. Hari dibuli, 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 dibuli. Saya bebas SPM, 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 SPRM. Dah jauh bunyi lain pula ni. Tak apalah. Yang paling penting hari ini saya bebas. Kincin, 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 sini. Kau pergi mana? Kau buat apa sini? Kau. Ada RM1 saja. Apa ni? You peti kuku. Oh, ingat lagi. Bagus ah, bagus ah. You buat apa sini? You buat apa sini? Saya sudah bebas SPM. You sudah bebas. Saya belum bebas mah. Ha? Ni, siapa nak jawab? Siapa nak jawab ni semua? Cikgu peperiksaan memberikan awak 2 jam untuk awak jawab. Awak buat apa? Aku fikirlah. Fikir sampai 2 jam ke? Aku fikir kau kat mana? Kalau aku tak jumpa kau, siapa nak jawab ni? Dekat mana, dekat mana? Ni hasil kotor liao lah, aku tahu lah. Dia cakap apa? You jangan main-main ah.